Kalau kita nak basuh hati dengan hak zahir ni tak boleh. Hak zahir ni boleh cari sabun, boleh cari ketukan. Nak suruh bau sedap, cari air wangi. Hati tak boleh, kena hak lain. Hak lain lah, hak jadi air wangi, hak jadi sabun, hak jadi gosok, setrika. Untuk hati tu bukan lain. Tak ada faedah hak zahir, tak ada faedah. Ada kalanya orang yang dari segi zahirnya nampak hina, nampak tak ada apa, tetapi dia lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Hati dia tu, hati dia tu bersih semua. Dia tengok situ. Begitulah. Lepas tu di akhir ini cara istiftah, doa istiftah apa ni? Lepas tu ini dalam syarah Bukhari, iaitu Umdatul Qari, dia kata ista'abba Syafi'i al-istiftah bi hadits Ali 'inda Muslim. Imam Syafi'i mengatakan elok membaca doa istiftah ni kerana berpegang dengan hadis Ali dalam Muslim. Wa qala Ibnu al-Jauzi mengatakan kana dhalika fi awwal al-amr awil nafilah. Hak lagu ni baca macam-macam ni ada ni di peringkat permulaan, kata dia. Kalau kita terima andaikan hak ni untuk sembahyang fardu, maka hak baca macam-macam gini-gini itu banyak kan. Sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Hak baca itu maksudnya hak di permulaan Islam. Mula-mula sembahyang itu ada baca. Ataupun maksudnya dalam sembahyang sunat, kata dia. Hak banyak-banyak. Qultu kana fil nafilah. Kata Aini, dia kata pendapat saya ni dalam sembahyang sunat. Hak baca tu hak ni banyak-banyak. Dalilnya ialah apa yang dikemukakan oleh Nasa'i min hadis Muhammad bin Maslamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama yusalli tatawwu'an qala wajjahtu wajhiya ila akhirih. Walakin fi sahih Ibn Hibban kana idza qama ila as-salati al-maktubah qala. وقال ابن قدامة العمل به متروك فإنا لا نعلم أحدا استفتح بالحديث كله وإنما يستفتحون بأوله. Pula dia kata ni riwayat Muhammad bin Maslamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun untuk sembahyang tatawwu, sembahyang sunat, dia baca wajah tu wajhiyah. Tetapi di dalam sahih Ibnu Hibban, dia kata bila dia nak sembahyang fardu, dia baca wajah tu. Seperti dalam riwayat Abu Daud sebelum pada ni pun ada sebut juga sembahyang fardu. Jadi maknanya boleh. Tetapi orang lain pula, Ibnu Qudamah pula, ini dalam mazhab Hambali pula, dia kata hak baca semua tu, kata dia matruk, dia tinggal ada, tak boleh baca semua tu, kata dia. Sebab apa? Kita tidak ada mengetahui sesiapa pun yang baca semua sekali. Mana ada? Sedangkan dalam hadis-hadis ni banyak hak ni baca. Kalau wajah tu panjang juga, di belakang dia tu tidak serupa juga dalam riwayat ni lagu ni, dalam riwayat lagu ni dia kata mereka cuma beristiftah dengan hak permulaan dia saja. Kalau ada bukan habis seperti yang tersebut di dalam hadis-hadis ni. Tetapi Ibnu al-Athir dalam hadis musnad, dia kata mazhab Syafi'inya, yakni apa yang Imam Syafi'i tulis dalam iaitu seseorang itu boleh baca zikir-zikir di semua sekali, di muka mengikut Syafi'i, daripada awalnya hingga akhir dalam sembahyang fardu dan sembahyang sunat boleh berlaku. Gitu pula dia kata sembahyang fardu, sembahyang sunat boleh berlaku nak baca. Adapun Muzani, anak murid Imam Syafi'i, anak murid besar dia ni, diriwayatkan daripada dia kata baca wajah tu hingga kepada minal muslimin, hak tu saja, kata dia. Hak lain tak baca. Abu Yusuf pula, dia kata campur sebelum pada ni, kalau baca subhanakallahumma wa bihamdika tu dengan wajah tu campur dua tu, dia kata. Ini juga pendapat Abi Ishaq Al-Marwazi dan Abu Hamid kedua-dua ni Syafi'i. Jadi begitulah. Anak ini benda khilaf, boleh lah macam mana-mana pun boleh. Tapi seperti kita kata sebelum pada ni lah, kalau jadi tu imam, hak semoleknya baca hak paling ringkas. Hak paling ringkasnya dalam sebanyak-banyak tu wajah, bukan wajah, subhanakallahumma. Subhanakallahumma tu baca.
atau mana Imam Ahmad pun terima tu, Imam Abu Hanifah pun terima, dan ramai ulama-ulama terima. Tapi kalau nak baca wajah tu pun boleh juga. Kalau capur belakang tu jadi panjang, sebab kata dah lah bagus ni lah. Kecuali kalau makmum tu kita faham dah, sama-sama faham, tak apa belakang, terima, tak apa. Tetapi kalau dalam keadaan umum masjid besar lagu ni, tak boleh lah. Sebab apa? Hak semaya di belakang ni macam-macam adanya, macam-macam ada. Itu akan mengganggu. Dan Nabi SAW kata kepada Mu'ad, kerana dia semaya panjang, baca ayat panjang, afattanun anta ya Mu'ad, kau mencetuskan fitnah wahai Mu'ad. 2-3 kali Nabi SAW kata, kau mencetuskan fitnah. Siapa orang yang sebut mufaraqah, gitu. Maknanya daripada hadis itu menunjukkan tak boleh lah baca panjang. Kalau pilih salah satu, itu lebih baik. Salah satu daripada yang tersebut, lebih baik. Lepas tu man lam yara al-jahra bismillahirrahmanirrahim ni nampaknya tak ada. Ini panjang. Ada dua pendapat. Ini tak derah. Asal lagi tu derah baca bismillah. Lagu mana ceritanya? Kita akan sambung semula lah, insya-Allah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana.